Layan lagi dekat layan lagi bahaya. It's okay to be alone, right? Macam perasaan kita ni dah terjadi macam fake friend. You have to get out from the cycle. Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back to Sembang Siswa dan Siswa untuk Siswa. Okay, saya Syu dan saya Aina. Okay, nowadays kan, korang realize tak kita banyak sangat fake friends kan, Aina kan? Betul, sebab zaman sekarang kan dalam hidup kita tak tahu yang betul-betul sahabat kita ataupun tidak. Kadang yang paling dekat lah yang paling. Yes. Kadang-kadang dia tak macam obvious sangat tau. But depends dia belakang dia kopi. Bagi Syu lah kan, Syu pernah tak rasa orang tu kadang-kadang dia baik dekat kita. Tapi kita as manusia, of course kita dapat rasa dia tu. Yes. Something orang yang kita. Pernah Aina. Pernah. Siapa je tak pernah kan enjoy dengan fake friends kan. Biasa lah nowadays kan. Dia macam, you know, what about Aina? Setakat ni sepanjang hidup tak pernah lagi lah jumpa. Alhamdulillah kita pernah jumpa yang macam tu. So kita bersyukur lah. Ada juga fake friends ni, dia tak tunjuk tau kat kita macam mana dia punya cara tu. Tapi it makes us question our words kan. Betul. So bagi Syu boleh beza tak kawan Syu dengan yang hanya berpura-pura dengan kita bagi Syu? At first mestilah tak boleh kan. Sebab it's not that obvious lah nak tengok dia apa tu. But once kita dah learn how to read people's, then yeah, a bit lah, sikit-sikit. Dah sebab terkadang pun sekarang ramai macam dia dah tahu orang tu fake friends tapi dia stay dalam circle yang sama. Yes. Itulah yang buatkan kita merosakkan diri kita lah. In order tak nak hilang kawan. But girl, you have to get out from that cycle. Okay, betul zaman sekarang bercakap pasal relationship, ramai je remaja zaman sekarang yang masuk je PTA terus kita dapat pasangan daripada situ. So apa pandangan Syu? Pada pandangan saya lah kan, relationship ni tak salah. But kena tengok the situation. Sebab kita masuk study ni untuk kita study. But it's okay je kalau kita nak relate. But we need to manage our time. Benda yang paling penting, kita kena fokus dekat kita punya pointer juga tau. And bila kita in love ni, kadang-kadang kita macam always on call. And yelah, student ni agak banyak assignment kan. Benda tu fokus kepada perempuan. Betul kan. Aina pula apa yang dah rasa macam tu? Bagi Syu sendiri, Syu pernah ke alami benda tu dalam relationship tapi yang tak sihat? Masa relationship tak sihat ni normal lah untuk kita in a lifetime. Mesti kita akan endure that things like really not good. Sebab relationship ni dia kena both part cuba faham masing-masing. Okay, bagaimana lah pasal relationship ni, untuk kita yang zaman sekarang baik je kita fokus pada tujuan hidup kita, bukan kita fokus pada pasangan. Betul Kan? Sebab terkadang benda tu boleh bagi merosakkan life kita. Betul. Kalau kita terlalu fokus pada pasangan. Betul. Kebanyakan yang in relationship time you college ni, semua sebab masa sekolah rendah, semua cikgu cakap cari love tu masa you je, baru boleh faham. Like, no, it's not like that. It wasn't supposed to be like that. Ada yang betul, ada yang salah sebenarnya. Betul. Kita ambil kat part yang positif lah. If you want to in love masa study, tolonglah manage semua benda. And jangan sesekali kacau dengan your punya life routine. And guys, if you all ada masalah apa-apa ke or story yang berkaitan dengan our topic today, you all can submit to our email simasiswa@gmail.com and just submit there. Tak kisahlah panjang berjela or whatsoever, we can Kat situ kita akan baca semua masalah yes, korang. and definitely keep you anonymous. And don't worry, Kita tak akan share nama korang. Okay. Yes. I know. Berdasarkan topik kita tadi kan, I'm not ada involved ke any fake friends punya cycle ke apa ke. What do you think about that? And Oh, okay. Bagi pendapat Anda sendiri, selama Anda hidup ni, Alhamdulillah tak pernah jumpa fake friends.
Tapi kita pernah tengok lah dalam media sosial pun sendiri ada kan. Orang share pasal fake friends dia sendiri. Betul. Kadang-kadang bila kita dah besar ni masuk sama belajar pun kita boleh tengok sendiri pasal tu. Jadi benda tu sebenarnya kadang boleh juga bagi impak dekat kita. Sebab benda tu kita berkawan dalam satu circle yang sama. Yes. So benda tu saya tak elok untuk zaman sekarang dalam life kita sebab fake friends ni boleh menjejaskan kita dari segi belajar pun boleh. Bila kita nak hidup untuk orang yang terlalu suka kat friends lah. Untuk seorang-seorang pun boleh je kan. Tu dia dah. Lepas tu, dia boleh juga bagi impak dekat mental health kita. Sebab nowadays kan, ramai orang sangat takut dia tak ada kawan. Betul. Ya, tapi actually bila kita sendiri, kita boleh lagi better tau. Sebenarnya benda tu lebih better bila it's okay to be alone, right? Yeah, like walaupun some maybe akan ambil tu as negative, but kita tengok ke aspek yang positif. Yeah, sebab selalunya bila seorang dia orang akan nampak kesian and all that, tapi sebenarnya orang tu pilih untuk sendiri lagi senang untuk disettlekan kerja-kerja yang dia perlu buat. Sebab bila kita berkumpulan, kita tak tahu cara-cara orang buat kerja, Banyak orang punya kepala semua kita tak tahu kan. And mesti ada fake friends tu. And start lah nanti, kau jangan lah tu, kau jangan lah. And then, sebab lagi besar ni macam lagi banyak kita nak hadap orang perangai-perangai macam-macam perangai. Kita tahu yang mana baik, yang mana buruk. Sebab tu kita tak boleh percaya 100%. betul sebab Kadang yang lagi dekat lah yang lagi bahaya. Okay, bagi Syu pernah tak sendiri macam perasan, kita ni dah terjadi macam fake friends dekat someone tu. Kita tak nak pun jadi macam tu, tapi kadang macam benda tu dia menjadi secara tiba-tiba. Cakap pasal benda tu kan, actually bila kita masuk another circle, daripada contoh kita kan daripada tempat lain, and then kita travel untuk datang ke tempat lain untuk belajar. Bila kita masuk circle baru, kita automatic akan terikut circle tu punya perangai. Even though we don't want that. And then pernah jugalah kawan saya pernah tegur yang saya ni a bit blind. But not really, I'm not like that. I'm just a bit busy with assignment. Kadang orang ni menilai kita daripada luaran kita. We're trying our best now. Yeah. Kadang kita nampak penat pun orang dah berfikir yang kita ni macam tak ada mood dengan dia. Sebelum saya sambung pun, saya pun terfikir melihat siapa dekat kawan saya. Sebab saya tengok dia macam not replying to my text and so on. So saya ingat macam dia a bit, Betul, cakap pasal macam secara online ni, lagi-lagi WhatsApp. Kadang kita balas drive pun orang boleh fikir, kalau kita boleh fikir yang kita ni macam ada something wrong lah. Betul. But that time kita really mentally exhausted and too much going on that we can't control our emotion. So bila kita dah masuk satu tempat tu, baru kita faham kenapa orang something tu berubah. Apa pun kita just take it in a positive way, and as long as we're trying our best, it will be better for us and everybody. Betul. Jadi yang terbaik je untuk diri kita, insyaAllah orang pun akan nampak. Betul. Tapi kan susah lah sebenarnya bila kita nak cuba convincekan orang tu yang kita cuba sebaik mungkin. Aina rasa macam mana lagi kita nak buat benda tu sebab susah. Bagaimana benda tu kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak bagi semua orang puas hati dengan kita. So better macam just buat yang terbaik, fokus untuk diri kita. Dan kalau apa-apa yang terburuk tu macam apa-apa sekarang yang penting communication lah kan. Betul. Tapi kan some people tend untuk tak nak cuba communicate. Maybe sebab dia introvert itu tak apa. I mean dia akan cuba untuk, but someone yang macam selfish yang tak nak involve. Tu macam mana yang rasa, macam mana kita nak tarik dia pun untuk buat something tu. Sebab dia macam tak syok kalau dia pun tak cuba untuk tu. Padahal dia pun boleh je cuba. Dia just too selfish. Bahagian dalam benda tu, apa-apa pun perlu bercakap lah, kita bertegur dengan dia and cakap dengan baik. Yes, communication is the key. Okay, kepada korang semua yang sedang menonton, ada apa-apa yang korang nak share
atau pengalaman ke apa, korang boleh je share dekat kami di sembang-sembang-siswa@gmail.com. Okay. Kat para sponsor kan, kalau ada yang tengok ni, please, if you want, tolonglah sponsor. Betul. Kita orang sangat berbesar hati menerima sponsor korang. Korang text terus kami reply on the spot. Okay? Thank you so much for watching us today. Dari siswa Untuk siswa. Bye!